Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah 12 tepat kita akan berakhir untuk memberi ruang lah untuk pelajar bersiap untuk ke transit ataupun sekolah kebangsaan. Okey, siapa rasa memanah ni sangat best? Kelas manah ni sangat best hari ni kata best. Okay, alhamdulillah anak-anak pun enjoy. Yang paling penting kita terapkan sunnah memanahkan sunnah kehidupan Rasulullah SAW. Okay, siapa nak sambung perjuangan dakwah Rasulullah SAW? Kata saya. Okay, insyaAllah kita bermula dengan minat sunnah memanah. Adik minat memanah? Adik pun kena minat dakwah tau. Ajak orang ke masjid boleh? Adik minat memanah? Rasulullah pun tolong orang banyak kan? Adik boleh tolong mak ayah? Tolong usaha boleh Okay, adik minat sunnah memanah? Kena minat juga sunnah membantu orang. Boleh? Okay, adik minat sunnah mana? Kena minat juga sunnah ziarah orang sakit. Boleh? Okay. Adik minat sunnah mana, Aira? Minat. Kena minat juga jadi wanita yang terbaik. Okay? Jadi anak yang solehah. Nanti besar jadi isteri yang solehah. Boleh? Okay. So, semua tengok kamera. InsyaAllah kita akan letak semua. Coach kata takbir. Angkat bo kata Allahu Akbar. Boleh? 1, 2, 3. Takbir. 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 Okey, insyaAllah kita habis dengan doa penutup. Parents pun dah tunggu. Parents boleh tunggu parking kat situ, tak masalah. Nanti kami akan pergilah satu barisan. Okey, semua boleh letak bo. Kita baca doa untuk mak dan ayah kita insyaAllah. Okay, angkat tangan, satu barisan straight. Adik, letak dulu. Letak bawah dulu. Nanti kita balik sama-sama. Okay, letak bawah. Okay, angkat tangan, dua-dua tangan ni. InsyaAllah kita nak doakan kepada semua orang yang menyumbang dan mak dayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata amin. Amin. Coach Angguk kata amin dah. Tengok Coach. Ya Allah, kata kami, Engkau terimalah amal kami hari ini belajar sunnah memanah. Amin. Masukkanlah kami semua, ibu ayah kami, ustazah-ustazah kami ke syurga yang tertinggi. Dapat bertemu Rasulullah. Amin. Ya Allah, kata kami, bantulah kami untuk memanah dengan tepat, kena sasaran serta dapat mengharumkan nama Islam. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi amin. Amin ya rabbal alamin. Kita buat tagline Love Masjid paling kuat boleh? Okey, kekalkan semangat yang dapat dalam kelas, semangat tolong mak dan ayah, semangat buat kerja rumah boleh? Boleh. Semangat buat sunnah Rasulullah SAW. Semangat pergi masjid untuk lelaki tau. Yang perempuan semangat tolong mak ayah. Okey? So letak semua barang. Kita buat tagline Love Masjid dan kiraan 1, 2, 3. Tengok Coach. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Love Masjid. Kita sayang masjid. Allah sayang kita. Okay, bye. Jumpa anda minggu depan. Jadi kepada siapa yang nak berdaftar, boleh tekan link kat bawah. Banyak ada slot, banyak kita buat dan insyaAllah kita tengah mengambil lebih ramai coach lah untuk kita cover seluruh kafar di Pening dan Malaysia insyaAllah. Okay, kepada siapa yang berminat jurulatih memanah, boleh bersama Love Masjid Archery Academy. Okay, boleh buat satu barisan. Kita akan bergerak ke arah ibu dan ayah. Dapat nak tolong. Okay, anak-anak pun diterapkan adab Islam. Tak apa, nak tolong boleh, tak nak tolong tak apa. Nak tolong ke? Nak tolong? Okey, tolong sampai situ je. Letak dekat pagar. Okey, boleh gerak semua. Satu barisan. Kan kita belajar adab kan? Satu barisan. Cantik satu barisan. Sambil selawat. Nurul Mubin. Satu je kan? Sallallahu Rabbuna. Mana barisan? Barisan. Satu. Mustafa Sayyidil Mursalin. Okey, letak dekat sini ya. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih kerana membantu. Okay, letak sini. Okay, letak sini boleh balik Okay, siapa dah letak barang boleh balik. Boleh salam coach. Okay, jumpa lagi. Jadi pemanah yang hebat. InsyaAllah. Okay, jangan lupa untuk ambil barang semua. Siapa yang tinggal barang kat cover boleh ambil Terima kasih kepada ibu dan ayah yang support. Jumpa anda dalam next video minggu depan.